Jangan berkira bab harta. Sebab zakat ni bukan buat kita miskin sebenarnya. Zakat ni bersihkan rezeki. Assalamualaikum. Pernah tak bila nak bayar zakat, termula berkira? Banyak juga ni. Nanti dululah. Bulan depan lah kot. Padahal zakat tu cuma 2.5% sahaja dari pendapatan kita. Kalau dah cukup haul, cukup nisab, itu tandanya harta kita layak dibersihkan. Ramadan ni pula bulan paling elok untuk bayar zakat. Bulan pahala digandakan. Bulan keberkatan ditambah. Bulan hati lebih tenang. Tak kiralah kita orang makan gaji ke, berniaga kecil ke, atau berniaga besar ke, ada ternakan ke, atau simpan emas dan sebagainya. Bila cukup syarat, zakat tu tanggungjawab. Jangan berkira bab harta. Sebab zakat ni bukan buat kita miskin sebenarnya. Zakat ni bersihkan rezeki, mudahkan urusan dan selamatkan hidup daripada dunia ni sampailah ke akhirat nanti. Dan yang ramai tak sedar, bayar zakat dekat dunia ni terus dapat rebate cukai 100%. Jadi, dua-dua untung. Dunia kita dapat dan akhirat pun kita selamat. Ramadan ni jangan tangguh lagi. Semak zakat anda dan tunaikan di Pusat Kutipan Zakat Pahang sekarang juga.